Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda satu mesin ATM, tapi mesin ATM ni lebih istimewa daripada mesin ATM yang lain. Sebab dekat mesin ATM ni kita ada item emas yang besar-besar lah. Biasanya kalau kita tengok dekat mesin ATM yang lain, mesin ATM Public Gold yang dekat luar sana, biasanya paling besar ada item 5 gram sahaja. Ada 1 dinar, 5 gram, 1 gram. Okey. Tapi dekat mesin ATM ni kita ada item yang sangat-sangat besar, iaitu item 10 dinar. Di mana 10 dinar ni berat dia ialah 42.5 gram. Okey. Dan kita ada pelbagai lagi item-item yang lain yang besar juga, 20 gram, ada item 50 gram. Okey. Ada item 100 gram. Ni harga dia kalau tuan-puan nak beli hari ni. Dan bukan sahaja gold bar, kita ada juga barang kemas. Okey, dekat mesin ATM ni tuan-puan boleh withdraw juga barang kemas. Okey, dekat sini kita ada pelbagai koleksi barang kemas yang tuan-puan boleh withdraw lah. Okey. Rantai dan sebagainya lah. Okey. Dan emas yang biasa, emas 1 gram yang biasa pun ada juga dekat mesin ATM ni. Okey. Jadi mesin ATM ni dia berada di Menara Public Gold sendiri, dekat dengan kaunter Menara Public Gold. Jadi kalau tuan-puan nak dapatkan item emas yang besar, tak nak pergi pick up dekat branch Public Gold, tuan-puan nak dapatkan item emas yang besar ni tapi tak nak pick up dekat branch Public Gold, boleh datang ke mesin ATM ni untuk keluarkan secara fizikal.